Hai, nama saya Suzari Syihimi. Saya seorang peguam bela dan peguam cara di Semenanjung dan anda sedang menonton channel Tapau Semua Law. Okey, salam kembali. Ini adalah episod yang ke-6 untuk Tapau Semua Law, dan episod ke-6 ini kita akan berbincang ataupun bercakap berkenaan sama ada boleh atau tidak anda mengambil ataupun pasang lawyer daripada luar kawasan anda, luar negeri anda lah. Contohnya kalau anda di Kuantan, anda nak ambil lawyer di Johor ataupun lawyer dari Kuala Lumpur, ataupun contoh lain, anda nak ambil jika anda di Johor Bahru, anda nak ambil lawyer daripada Pulau Pinang ataupun daripada Kelantan, anywhere lah di luar kawasan anda. Jawapan mudahnya sebenarnya adalah boleh, agak sesuai untuk civil, kes-kes civil, tetapi untuk kes jenayah tak berapa sesuai. Okey. Saya akan ceritakanlah kenapa saya berpendapat tak sesuai untuk jenayah tetapi sesuai untuk civil lah, untuk kes-kes civil. Okey, nombor satu, kita cakap tentang kes jenayah dululah. Okey, untuk kes jenayah, dia mungkin ada banyak kehadiran ke mahkamah, sebab biasanya jenayah ini memang ada banyak kehadiran ke mahkamah lah sebelum perbicaraan penuh. Mungkin 3, mungkin 4 kalau nasib baik lah, bergantung pada case by case lah. Dan untuk kehadiran mahkamah bagi kes jenayah, bukan sahaja bukan sahaja ia perlu dihadiri oleh kedua-dua tertuduh dan peguamnya, tetapi ia mestilah dilakukan secara fizikal. Jadi oleh sebab kehadiran fizikal diperlukan jika anda ambil lawyer daripada luar kawasan anda, luar negeri anda mungkin terpaksa menanggung kos perjalanan lawyer tersebut dan kos penginapan lawyer tersebut. Jadi atas alasan itu saya rasa tak berapa sesuai lah, melainkan anda betul-betul nak lawyer yang tersebut tu dan anda sanggup untuk menanggung kos tambahan berkaitan dengan penginapan dan berkaitan dengan kos perjalanan. Okey, tapi untuk kes-kes civil, saya rasa tak ada masalah untuk anda mengambil lawyer daripada luar kawasan anda. Contohnya kalau anda di Johor Bahru, anda ambil lawyer di KL. Kalau kita balik semula kepada apa yang saya ceritakan tadi, situasi saya dalam kes yang pertama tadi tu adalah anak guam saya daripada Terengganu dan saya daripada Bandar Baru Bangi. Dia ambil saya, dia di Terengganu, saya di Bandar Baru Bangi, dan kes tersebut di Johor Bahru. Jadi sangat-sangat pelik lah, tapi memang dia nak saya untuk kes tu lah. Tapi untuk kes civil sebenarnya tak ada masalah sangat, sebab kebanyakan kehadiran ke mahkamah dilakukan secara online melalui sama ada e-review ataupun Zoom, melainkanlah untuk perbicaraan penuh. Jadi sebelum perbicaraan penuh tu, perjalanan mahkamah ataupun kehadiran ke mahkamah untuk kes-kes civil sekarang ni jaranglah berlaku secara fizikal. Kebanyakannya adalah secara maya, melalui sistem dia orang ni, mahkamah ni ada satu sistem panggil e-review ataupun Zoom lah. Jadi anda hanya menanggung kos perjalanan seorang lawyer daripada luar kawasan anda pada hari perbicaraan sahaja, untuk semasa perbicaraan saja. Jadi macam di awal-awal kes, iaitu semasa pengurusan kes ataupun selepas pengurusan kes, semasa file-file
perkara-perkara ataupun kertas kausa, kita panggil dokumen mahkamah lah. Kertas kausa ni dokumen mahkamah, dia tidak perlu berada di kawasan anda lah, di negeri anda. Dia boleh buat online saja. Jadi untuk recap persoalan sama ada boleh atau tidak anda ambil lawyer daripada luar kawasan anda, jawapan pendeknya adalah kalau untuk kes jenayah kurang sesuai, kalau kes civil sesuai. So itu saja yang saya rasa saya nak cakap hari ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya ada 2 lagi channel, iaitu channel Tapau Semua Band dan Tapau Semua Fotografi. Tapau Semua Band adalah channel berkaitan muzik, minat saya dalam muzik. Kalau anda telinga boleh tahanlah bingit muzik hobi, dan saya jemput untuk menonton channel tersebut. Dan Tapau Semua Fotografi adalah minat dan perjalanan saya dalam fotografi, minat yang barulah. Okey. Jadi kalau anda suka konten yang saya buat ini, bolehlah anda subscribe kepada channel saya. Nak subscribe boleh, tak nak subscribe boleh. Saya tak ada paksaan. Saya buat ini untuk kepuasan diri saya dan suka-suka. Tiada paksaan. Tapi kalau anda subscribe, saya amat menghargai dan ucapkan terima kasih. Okey, mungkin akan memberi semangat jugalah, semangat yang ekstra kepada saya. Okey, satu lagi, kandungan ataupun konten saya ini juga boleh didapati di TikTok dan YouTube, channel-channel TikTok dan YouTube di bawah siri Tapau semualah. Okey, dan itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya, episod ke-7. Saya tak tahu lagi apa nak cakap, nak bercakap tentang apa lagi untuk episod ke-7. Nanti saya plan something. Dan berjumpa lagi. Selamat.